to my channel. Okay, so hari ni ceritakan kita orang nak pergi mana? Kita last minute plan nak pergi ke Cameron Highland. Sebab before this, I last pergi Cameron Highland pun I rasa masa kecil dulu, dah lama dah. Masa kita orang couple pun kita orang tak pernah pergi dating dekat Cameron Highland apa semua. So kahwin, after 2 years kahwin ni pun kita orang belum pernah lagi bercuti dekat Cameron Highland. So ini adalah our first time nak pergi Cameron Highland sama-sama. So kita orang memang tak plan pun nak pergi benda ni. So betul lah orang kata kalau last minute plan tu selalunya jadi. Last minute plan tu selalunya on top guys. Kita tak tahulah jam ataupun tak, sebab actually esok adalah Labor Day. So kita orang pun main terjah je, tak tahulah jalan tu macam mana. Tapi kalau tengok dekat Waze, dia kata dalam 3.5 jam macam tu baru kita akan sampai lah. Tapi I tak tahu, I hope sangat tak jam. Tapi laki kita dah book hotel siap-siap lah. Kita book dekat Agoda je, senang dekat online. So kalau kata datang sana tak payah nak fikir lagi, sebab mungkin kita sampai pun dah lewat dah nanti. Sebab sekarang pun dah pukul 9 lebih. So mungkin kita sampai kat sana lewat lah. So kita book siap-siap hotel. So sekarang ni kita memang baru je keluar daripada rumah untuk keluar pergi ke Cameron Highland. I'm so excited. So tu je lah. Korang enjoy the view, okay? Bye. Jalan jam guys. Kita mungkin akan tukar jalan supaya tak jam lama sangat. Okay guys, sekarang dah pukul 1.20 pagi macam tu. Kita dah sampai kat Cameron, tapi waste untuk pergi ke hotel. So jomlah kita gerak dulu. Sekarang ni saya mengantuk barai, lapar pun ada. Jomlah kita gerak dulu. Lagi 10 minit sampailah macam tu. Okay. Kita berhenti kat Family Mart kejap cari makan sebab ni lapar gila. Tapi tak tahu nak makan apa. Ada ni je. Tak tahu nak makan apa yang sedap. Mungkin ambil ni kot. Ni kot. Jom nak try. Tengok dah sampai sini. Mahal guys. Ini dekat sini RM9 lebih. RM9.20. Tadi kita orang dah beli makanan dekat Family Mart. Tada! Kita beli ramen. Sebab dah lama tak makan ramen. Korang tengok tak bunga dia? Cantik. Sekarang pukul 1.30 pagi. I nampak bunga ni cantik gila. Sekejap nampak tak ni? Ya Allah, cantik ni bunga dia. Segar bugar. Tengok. Cantik kan? Cantiknya bunga ni, ya Allah. Korang tengok ni. Oh, cantiknya. Boleh ke nak bawa balik bunga ni? Dia berasap.
Finally, kita dah sampai dekat hotel. Ya Allah, macam-macam cerita ada. Nantilah buat story time. Hari ni I memang dah penat. So, I nak tua bilik dulu. So, jom. First thing, ni pintu masuk. Terus masuk, terus nampak toilet. Toilet dia cantik tau. Nampak tu. Toilet dia. Lepas tu ada cermin. Terus macam biasalah. Okay. Lepas tu straight. Terus ada katil. Okay. Dah bersepah lah macam biasa. So just nice je untuk 2 orang. Lepas tu ada cermin. Yang ni terus tingkap. Lepas tu ada kipas. Lepas tu ada TV. Tu je. Kat sini tak ada aircon sebab dah sejuk dah. Okay, I dah habis tua bilik. So sekarang ni dah pukul 2.30 pagi. Baru sampai dekat atas ni. Nanti akan ada buat story time. Sebab sekarang ni I dah penat. So untuk malam ni, jom teman I untuk basuh makeup dulu. Okay? Jom. So sekarang ni I nak basuh makeup I ni. So I nak pakai skincare malam. Lepas tu baru kita nak tidur dengan Lena. Okay? So first thing I akan lap dulu makeup guna makeup remover. Senang je. I bawa yang kecil je. Lega gila, sejuk. Hi, good morning. So, I dah siap mandi. So, sekarang ni kita nak make up dulu. Korang nak tahu, I ada cerita tau, nak cerita sebenarnya. Semalam, lepas kita orang sampai je dekat sini, kereta terus dekat bonnet depan tu terus berasap. I mula ingatkan macam first Cameron mungkin gabus kot sebab dan nak hujan semalam. So I fikir macam gabus kot ni. Tak apalah, biarkan je lah. Lepas tu dia makin banyak. Tiba-tiba I macam bau macam hangit macam tu tau. So I pun macam cakap dengan husband I macam kenapa bau hangit apa semua ni kan. Lepas tu dia cakap macam kereta kenapa ni macam tu. Tu pun macam mana I tahu. Lepas tu dia stop. Lepas stop tu terus kat bonnet tengok. Lepas tu apa KP yang ni overheat. Hose radiator pecah. Hose radiator pecah. Apa benda cakap. Kita dah lah first time naik ke Cameron ni. Lepas tu kereta pula boleh buat hal macam tu. Tapi nasib baiklah dia buat hal tu masa dah sampai sini tau. Macam kalau lah dia buat hal masa kita orang tengah naik bukit apa semua tu, pun bayangkanlah dah lah kita orang naik bukit, naik Cameron ni dah dalam pukul dah dekat 1 pagi. Kita orang sampai sini pukul 2 pagi tau. So macam kenapa macam ni. Dah lah first time naik. Lepas tu boleh pula macam ni. Kebetulan semalam masa kereta jadi macam tu memang ada orang lah. Dia datang, dia tengok. Masa tu dia kata dia nak balik. Tapi kita nampak kita orang daripada jauh macam berasap semua. Tu dia tanyalah kita orang daripada mana. Cakaplah daripada KL, kita bukan orang sini. So kita tanyalah dia ada tahu tak kontak workshop. So hari ni kita nak pergilah. Lepas tu dia kata dia ada kawan apa-apa semualah. So whatever apa-apa kan. Then dah tukar-tukar nombor each other apa semua. Orang tu pun tak ada kontak kita hari ni. So kita pun tak nak lah mengharapkan dia. Kita carilah sendiri. Lepas tu husband I ada jumpa lah. Dah settle. Kiranya ada jumpa lah kedai. So kita orang tengah bersiap ni. Sekejap lagi terus nak ke sana lah. So I harap tak ada apa-apa lah sekejap lagi. Ya Allah, pengalaman betul lah. Before this tak ada apa-apa pun. Macam yelah benda dah nak jadi kan. Kita nak cakap macam mana. Dah jadi dah pun. So redha je lah. So itu first.
benda yang berlaku. Okay, lepas tu dah settle dengan orang kereta tu apa semua tu. Lepas tu kita orang pergi jalan, pergi masuk hotel, nak masuk hotel. Jalan dah sampai, cakap kenapa hotel ni kita tekan bell banyak kali tak buka. Kita nak push dia punya pintu tu tak buka. Cakap jam ni sekarang dah 2.30 dah 2.30 pagi. Takkanlah tak boleh, sebab kita pun daripada Agoda. Kita pun macam call nombor tu banyak kali tak jawab. Memang tak ada siapa yang respon. Memang takkanlah ini pun nak jadi masalah juga. Lepas tu bila kita macam dah fed up lah time tu. So macam cakap dengan husband I, tak boleh ke kalau kita refund, dia orang refund duit, kita cari je hotel mana-mana yang dekat kat sini. Memang banyak je hotel-hotel kat sini. Lepas tu dia cakap tak boleh refund. I pun macam jam, macam wah. Kita pun macam call lagi. Tak tahulah call yang keberapa kali. Barulah owner dia angkat. Dia bagi tahu password PIN number untuk masuk dekat hotel ni berapa. Sebab kita orang ingatkan ada receptionist yang kerja malam. Biasa kan hotel memang macam tu, ada je orang kerja 24 jam. Tak sangka pula ini hotel yang macam tak ada receptionist malam. So dia sampai petang je receptionist dia. So macam apakah ini? Masa semalam tu lah I dah macam kenapa jadi kat aku benda-benda ni. Tak apalah, ujian lah kan untuk first time. Tapi hotel dia actually nice, bagus je, facility dia pun okay je. Cumanya dia punya layanan macam tu. So email lah, at least email lah apa access card. Just bagi tahu je kita kan macam kita customer kan. So dia kena lah bagi tahu okay kita punya receptionist buka sampai pukul ni je. So kalau you datang lepas pada waktu tu, so I bagi you PIN number untuk ni then you naik hotel sendiri. At least cakap macam tu. Ni dia tak cakap apa-apa, just email thank you for your payment blah 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 blah. And then sebelum orang tu angkat, ada satu customer lah, dia nak masuk juga dekat hotel ni. Just husband I tanya dia, bang ada access card ke nak masuk ni? Receptionist dia tak ada orang ke? Sebab kita tekan banyak kali dia tak buka. Betul abang tu cakap receptionist tak ada dekat atas apa semua. So macam mana naik apa semua, sebab kita orang dah book dah, memang dah book dah. Tapi tak boleh. Lepas tu dia kata tak apalah, jom masuk sekali. Okey lah, dia tap card dia. Once dia tap tu terus angkat. Orang hotel ni angkat. I rasa dia dekat rumah sebab dia pun baru macam suara baru bangun tidur apa semua kan. Barulah kita orang masuk. Kereta dah macam tu, hotel pula macam ni, kita pula first time. Oh my god, so bad. Okay, so itu saja untuk story time kali ni. So I nak finishkan I punya makeup dulu, then baru kita get back balik. Okay. Dah sampai dah dekat kereta. So kita nak pergi bengkel dulu untuk betulkan kereta. Lepas dah siap baru kita sambung jalan. Jom. 3 minit je daripada hotel. Tengah tunggu komen. First time ni macam ni. Salah sekali kita dah jumpa ke hos pecah, tapi radiator pecah. Mama modal sikit lah. So sekarang ni I tak tahu lagi dia ada stok ke tak untuk radiator tu. Kalau tak ada, I pun tak tahu lah nak buat macam mana. Rasanya ada, kena ambil gas paper. Kalau ada, kena tunggu tu je. So I ni tak tahu lah sekarang ni dah dekat pukul 12 dah. So kita orang tak makan breakfast lagi. Lunch pun apatah lagi lah. So sekarang ni mungkin tak makan apa-apa lagi. Tak makan apa-apa. So I tak tahulah. I tak tahu nanti macam mana. So macam nak sewa motor pun je, tapi I tak tahu berapa ringgit untuk sewa motor tu. Kalau harga rahmah boleh pergi lah.
So kita tinggal kereta sini, kita jalan naik motor. Tapi kalau harga dia tak berapa ramah, mungkin kita akan stay, tunggu je kat sini. So apa-apa nanti kita akan get back balik. Stay tune je lah. Bye. Okay, sekarang ni kita orang decide jalan kaki sendiri untuk pergi kedai makan. Sebabnya dah 2 jam dah dari kita orang ke situ. Sekarang dah pukul 1, perut pun lapar. Tengah cari makanan dulu. So cari kedai makan dulu. So makanan kita dah sampai. I order nasi putih dengan paprik ayam. Husband I dia order nasi goreng USA. Jom makan. Aku macam ni, dia tidur dekat atas bumbung. Cute. Dan kita orang jalan kaki nak pergi ke bengkel balik sebab kita orang dah habis makan. Okay guys, sekarang kita memang dah tiada harapan untuk betulkan hari ni kereta. Sebabnya barang memang tak ada. Sebab hari Labor Day kata dia ada barang tapi besok baru boleh buat sebab dia dah berbuka besok. Hari ni memang tak buka lah. So apakan daya, kita nak memaksa-maksa orang untuk buat untuk kita kan. So I terpaksa lah extend lagi 1 hari untuk dekat Cameron Highland ni. So sekarang ni kita kena jalan kaki lah daripada workshop ni untuk pergi ke hotel. So kita tak tidur hotel semalam, kita book hotel lain. Sekarang ni Kibi tengah Kata kaki. Tengah cari hotel ke? Dah dapat dah? Belum. Dia tengah cari dulu hotel. Kalau dah dapat nanti baru kita pergi sana. Sebab sekarang ni memang tengah hujan. Tengah hujan lebat. Nasib baik I bawa sweater husband I ni yang ayah pakai. Hujan dan sejuk. Itulah orang kata malang tidak berbau. So kita ambil pengajaran daripada cerita kita ni. So next time kalau kita nak berjalan, kita kena check kereta betul-betul, okay? Tapi sebenarnya kereta ni elok je, tak ada masalah. Tapi I tak tahu kenapa. Mungkin dah sampai masa. So buat kata husband I, kalau benda nak jadi, jadi juga. So cerita dia macam itulah. Kalau yang book ini lah Berapa ringgit? 79. Kalau tak tahu berapa ni. So husband I kata dia dah dapat book bilik dah. So motor kita dah sampai. Kita nak on the way ke hotel. Pakai baju hujan, dia bagi sekali lah baju hujan, helmet. Itulah, jom. Cute lah. Bye-bye. Sekarang ni kita naik motor guys. Kita sewa motor. Pakcik tu cakap ada pasar malam dekat sini lah. So I tak tahu. Kita orang try and error je. Sebab kita orang tengok kalau pasar malam dia ada setiap hari Khamis. Setiap hari Jumaat. Tapi hari ni kan hari Khamis. So kita try and error je pergi dulu. Kalau ada, adalah. Tapi agak jam jugalah sebab kita orang naik motor. Sampai dia punya pasar malam, ramai. Kedai tunjuk apa ada kat dalam. Semalam dia sama je macam semalam biasa. Okay, ni tempat-tempat makanan dia. Ada lebah. Lebah hidup. Hujan-hujan. Sedap ni makan. Ini boleh dekat mobil Anwar. Ha? Dekat mobil Yuli. Wah, macam kat Turki weh.
Dekat sini ada macam-macam baju, ubi, semua ada lah kat sini. Jagung bakar. Kita jalan dulu, nanti baru tengok apa yang berkenan. Nak cari makan kat sini, so korang enjoy dia punya view lah. Jom. Try jagung purple ni dengan ubi purple. Katanya manis, saya kena cuba. Cantiknya dia jual bunga. Kita nak try dia punya char kway teow basah. So yang ini untuk satu box ni harga dia dalam RM10. Actually dekat pasar malam tadi lagi murah, RM5. Tapi pakcik tu dia tak accept QR. Dia accept cash saja. So I pulang balik dia punya kway teow, cakap tak apa pakcik, I tak boleh beli sebab I tak ada cash. Dan pakcik tu pun senyap je. Tak apalah. Cari kedai lain untuk cari kway teow basah. So dapat kway teow basah ni dalam Tupperware ni. Oh, bapak baik. Wush, sedap ada. Oh, dia bagi dah. Patutlah mahal. I just cakap tangkap sayur je. Nampak tak ni? Oh my god, kway teow dia panas lagi So ini dalam dia macam ni Memang pekat dan padu. So kita nak cuba dulu. Berasap. So I nak try dulu Bismillahirrahmanirrahim. Masin sikit. Masin tapi sedap pekat. Tengok betul-betul lah review. Betul sedap ke? Sedap gila. Yang ni memang sedap gila. Cuma ni dia terlebih masin sikit. Tapi memang creamy dia tu. Yang ni ada sayur macam ni man. Tapi masih sedap gila Tadi aku order tadi tak ada sayur sebab dia tak makan sayur. So bila try sekali kalau ada sayur sekali macam ni. Okay. Cuma dia termasin sikit je kan? Ui, I rasa dia masin lah. It's a perfect combination lah. Memang sedap gila. Ya ke? Good job. 10 of 10. You? 10 on 10. 10 on 10. 10. 10 apa 10. Memang sedap gila. Dengan pekat dia, dengan likat dia. Tapi kalau letak sayur dia ada manis-manis sikit. Memang sedap. Okay, so untuk review malam ni sampai sini je. So bagi kita orang dua enjoy makan dulu. Nanti kalau ada apa-apa, I update korang balik, okay? Bye. Hi, good morning. Sekarang dah pukul 10 lebih. Kita baru nak breakfast. Kita order nasi lemak dekat depan hotel. Betul depan hotel. I order nasi lemak dengan ayam. Kita nasi lemak dengan telur. I order teh, dua teh. So jom makan. So sekarang ni macam pelarian. kita orang jalan daripada hotel semalam tu pergi ke satu lagi hotel ni. Hotel ni nama dia Snooze 2 Hotel. Tengah tunggu kita orang punya motor tu sampai untuk ambil barang dekat Ipoh. Oh, I tak tahulah. I harap-haraplah cuaca cantik dan membantu. Agak bahaya juga jalan dia, tapi korang doakan kita orang guys. Okay? No choice. Ya, tak ada choice. So kena korban lah. Nak tunggu sidai bila lagi nak balik. Tu. Okay lah. So nanti I update korang lagi, okay? Kita dah dapat motor. So sekarang kita nak pergi workshop hantar barang. Dan baru shoot pergi Ipoh untuk ambil barang. Ni percutian sekali dengan membaiki kereta
belakang kereta. Aiskrim. So cute. Kita memang nak beli aiskrim ni. Kirim dekat bos. Siap tak bos ya, bos dah bagi hari. Jom. Wow. Kita beli juga guys sebab menarik. Kui. So, kita tak sempat nak review proper. Kita review macam ni je. So, kita I beli ni tadi. Ini strawberry punya aiskrim. Sebab dia cute. Sedap tak? RM6 je. I dah gigit dah tapi memang sedap. Sedap. Hai nasi sikit. Cuba saya nasi sikit. Cuba air nasi sikit. Nak? Nak? Sedap kan? So, yang ni I nak cuba gigit sampai dia punya strawberry ni. Tapi belum dapat lagi. Orang malam buta sejuk ni. Malam buta sejuk ni kan. Patut makan minum-minum panas. Ni tak makan aiskrim. Tak tahu lah ni. Dengan naik motor lagi. Betul lah budak ni. Tapi sedap. Untuk harga RM6 I rasa Okay, apa malu ya? tapi mungkin I takkan beli lagi lah. Sebab mahal. Strawberry dulu. Strawberry ni macam strawberry kering. Like strawberry ya? Kering. Strawberry kering. Tapi okey je, sedap dia. Still rasa strawberry. So we are going to try this strawberry. Memang baik kan? Tapi dia macam campur dengan matcha, campur dengan coklat. Sedap tak? Asam-asam manis. Mak. Sour sweet, sweet sour. Kita ambil matcha campur coklat. Untuk satu bekas ni harga dia RM18. So you rasa berbaloi ke? Quite expensive. You rasa you akan beli lagi tak? Tak. Untuk Sekali tak apa. sekali try boleh lah. So, makan pula. Campur je dua-dua. Matcha. Lepas tu ada coklat. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi terima kasih. Tapi strawberry dia mantap. Terima kasih juga di atas semua. Satu part dia masak. So you kena mix juga, campur juga baru sedap kan? Saya nak berapa lagi? Ni tadi dah ambil ni. Ni tadi saya ambil yang ni. Okey. Nak ambil macam mana? Tu tak ada seduk dia patutnya. Ni ambil lah. Ni kita orang decide nak makan steamboat malam-malam. So ini je kita orang yang lauk yang tinggal. So I ambil ni lamb. Yang ni kupang I nak makan. Sayur sikit, mi dengan kuih sikit. Yang ni kita ambil tom yum. Sejauh masak.